51, 51. 51. Aunty! Dik. Itu satu boleh ya? Okey. Berapa? 51. Tak boleh lah, boleh lah. 51. Woi, kau jalan tengok jalan lah. Biar aku dah tamu semua Oi, bagus saya aku pecah. Semua barang lari keluar Oh. Aku punya pisang dah pergi lorong sana. You tengok macam mana ah? I punya pisang semua dah rosak Ya. Kamu tiga ni benda kecil pun nak gaduh. Macam mana nak berdekah nanti? British kan tengok. Gelak sampai muka dia sengit. The next day. Hais, tanah aku luas, kemudahan ada. Tapi hasil tak seberapa. Aku sendiri pun rasa tak cukup usaha. Saya buka kedai, berniaga siang dan malam. Orang kata saya berketekun. Tapi sebenarnya, saya nak bantu kampung ini. Aku kerja ladang getah, peluk sampai bahasa baju. Orang nampak senang, tapi susah sebenarnya. A few moments later. Alamak, bakul aku dah rosak. Siapa nak angkat semua barang ni? Beratnya. Ini Rabi, aku tolong. Ali, kau tolong aku. Kalau tak, sebenarnya aku nak tengok je ke? Dia kan jiran. Kalau kau tak tolong, saya pernah. Terima kasih Ali. Terima kasih. Rabi! Saya tengok hari itu kau susah sangat. Saya buat bakul yang baru. Itulah. Terima kasih kau. Wah, Cok. Sebenarnya kau cuma fikirkan duit kau je. Dia penting sangat. Nah, kau ingatkan kau dah jadi baik. Rabi. Hati manusia. Action. Okay, kau buat tenaga. Tidak hanya beli kerja. Aku rasa saya Yang suka tak? gaduh hari-hari. Bila lah kita nak merdeka? Kalau kita gaduh macam ni, British ingat kita ni lemah tau. Betul. Tapi kita bergabung. Melayu ada tanah. India ada tenaga. Cina ada perniagaan. Kami kuat lah. Maksud dengan merdeka, ini bukan untuk bangsa, tapi untuk semua. Kita lain kulit. Kita lain bangsa. Tapi kita tetap satu jiwa. Merdeka! Merdeka! Merdeka!